Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya sudah lebih seminggu kita umat Islam berpuasa. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Antara topik utama minggu ini adalah pelancaran Sony Xperia C3 yang direka untuk kegunaan selfie. Ia hadir dengan kamera hadapan 5 megapiksel, sokongan mencantikkan wajah istimewa selain turut disertakan dengan sokongan LED flash. Selain itu, pihak LG dilihat hadir dengan telefon Kids On yang dicipta khusus untuk kanak-kanak. Turut tidak ketinggalan, pada minggu ini pihak Adidas memperkenalkan Mi Coach Fit Smart, iaitu alat kecergasan generasi baru yang boleh dihubungkan kepada telefon pintar. Minggu ini juga turut menyaksikan beberapa inovasi baru hadir seperti alat main RDR yang membolehkan pengguna menggunakan Google Glass melalui kawalan minda. Sementara itu, pihak Samsung pula dijangka akan memperkenalkan set realiti maya Gear VR bersama Note 4 pada acara IFA 2014 kelak. Turut menghangatkan minggu ini adalah ura-ura Microsoft bakal hadir dengan peranti Lumia yang dijana menggunakan Android. Vertu minggu ini turut mengumumkan kerjasama bersama pengeluar kereta Bentley dalam menghasilkan sekurang-kurangnya 4 telefon eksklusif untuknya. Perkhidmatan emoji juga turut tidak terkecuali menjadi bolan hangat minggu ini, iaitu sebuah laman sosial yang menggunakan elemen emoji secara sepenuhnya bakal dilancarkan tidak lama lagi. Apple minggu ini pula dilihat telah menggantikan Google Maps kepada Apple Maps secara sepenuhnya pada halaman web Find My iPhone. Perkara ini sekaligus mengurangkan kebergantungan mereka kepada pihak Google dengan membawakan Apple Maps secara berperingkat. Minggu ini turut menyaksikan kerajaan Malaysia mensasarkan penembusan jalur lebar daripada 67% untuk hari ini sehingga mencapai 95% menjelang 2020. Selain itu, pihak JPJ minggu ini turut mengumumkan mengenai ujian lesen memandu yang bakal diselia secara ICT bermula tahun hadapan. Dalam arena perbankan, Bank Negara pada minggu ini telah memperkenalkan mesin deposit shilling yang mana kini boleh didapati di seluruh negara. Maxis minggu ini telah membawa penambahbaikan kepada Maxis One Plan yang kini menawarkan panggilan dan SMS tanpa had. Ia dilihat telah diaktifkan sejak 26 Jun yang lepas kepada semua pelanggan Maxis One Plan sedia ada. Dari segi arena peranti mudah alih, Samsung Galaxy Core 2 kini mula ditawarkan di Malaysia pada harga RM599. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 4.5 inci, chip pemprosesan 4 teras 1.2 GHz, memori sebanyak 768MB RAM, kamera belakang 5 megapiksel dan kamera hadapan VGA. Samsung juga turut memulakan penjualan Galaxy Tab S secara rasmi untuk pasaran tempatan bermula minggu ini pada harga RM1,699 untuk versi 8.4 inci dan RM1,999 untuk versi 10.5 inci. Pihak Brightstar turut membawa masuk Moto G LTE ke pasaran tempatan. Peranti ini membawakan sokongan LTE dan slot microSD padanya dan dijual pada harga RM799. Dalam arena aplikasi pula, aplikasi Video Tuner turut diperkenalkan untuk Windows Phone yang mana hadir dengan penyuntingan asas untuk video. Aplikasi baru yang dikenali sebagai Commander turut diperkenalkan pada minggu ini yang membawakan sokongan kawalan tambahan pada Google Now. Selain itu, permainan daripada pembangun tempatan Keep Fishing yang sebelum ini ditawarkan untuk Android kini telah hadir untuk platform iOS. Akhir sekali, pihak Gameloft turut mengumumkan permainan Modern Combat 5 yang mana bakal dilancarkan pada penghujung bulan ini. Permainan first person shooter ini membawakan 4 watak pilihan baru selain hadir dengan sokongan multiplayer. Ia ditawarkan pada harga $6.99 yang boleh didapati bermula 24 Julai kelak. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans berkenaan perkembangan dunia teknologi minggu ini. Jangan lupa saksikan kami pada minggu hadapan. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!